Okey, selamat datang ke sesi analisis kita kali ni. Hari ni, kita nak jadi macam detektif kewangan sikit. Kita nak bongkar dan belajar cari nak kenal pasti tanda-tanda bahaya, kiranya macam red flags yang boleh membunuh portfolio saham anda. Kita nak kesang awal syarikat-syarikat yang sebenarnya dah nazak ni sebelum duit titik peluh anda lebur macam tu je. Jadi, jom kita selami isu ni. Pernah tak anda buka portfolio saham anda dan tiba-tiba sedar duit anda dah melayang sebab terlepas pandang tanda-tanda amaran dari awal? Benda ni memang perit kan? Tiba-tiba je nilai pelaburan tu menjunam teruk dan kita pun mula tertanya-tanya, macam mana aku boleh tak nampak benda ni? Hari ni, kita bawakan satu panduan wajib untuk elak anda dari jadi mangsa tragedi kewangan di pasaran saham. Ada satu mitos besar dalam dunia pelaburan yang kita kena pecahkan sekarang juga. Ramai yang ingat, aku rugi sebab nasib tak baik atau aku cuma tersalah pilih saham. Tapi, ini realitinya. Anda rugi sebab anda terlepas pandang amaran yang sebenarnya dah terang-terang terpampang depan mata. Jadi sebelum kita rancang nak leburkan walau RM1 lagi, kita wajib tahu macam mana nak teliti tempat kejadian jenayah ni betul-betul. Okey, ini peta perjalanan ringkas untuk sesi kita. Kita akan tengok 5 perkara utama. Pertama, bahaya pasaran yang tersembunyi. Kedua, amaran status dan hutang tinggi. Ketiga, isu pendarahan tunai dan drama. Keempat, tanda amaran mutlak. Dan akhir sekali, macam mana nak melabur tanpa tekanan. Jelas ya? Jom kita mula. Kita mulakan dengan bahagian pertama. Bahaya pasaran yang tersembunyi. Macam mana nak nampak amaran ni sebelum terlambat. Sebelum kita pergi lebih jauh, benda paling asas yang kita kena tengok ialah amaran rasmi dari Bursa Malaysia sendiri. Jangan sekadar dengar khabar angin je. Anda kena faham apa itu status PN17 untuk pasaran utama atau GN3 untuk pasaran ACE. Kalau sesebuah syarikat tu dah kena chop dengan label ni, ia bukan perkara main-main tau. Maksudnya, syarikat tu tengah tenat dan bergelut untuk terus hidup. Kalau diorang gagal bentangkan dan buat pelan pemulihan dalam masa yang ditetapkan, saham tu berisiko besar untuk dinyah senarai dari Bursa Malaysia. Maksudnya apa? Saham yang anda beli tu boleh jadi sekadar kertas kosong yang tak ada nilai langsung. Sebab itulah menyimak pengumuman rasmi Bursa Malaysia ni ibarat rukun wajib sebelum buat sebarang pelaburan. Seterusnya, bahagian 2, amaran status dan hutang tinggi. Apabila syarikat hanya bertahan dengan masa yang dipinjam. Sekarang, kita jenguk sikit apa yang berlaku di sebalik tabir. Macam mana syarikat ni biayai perniagaan harian diorang. Ini kita panggil risiko keberhutangan atau gearing risk. Amaran bahaya yang paling ketara adalah bila jumlah hutang syarikat jauh melangkaui nilai equity mereka. Nampak jegah dari luar, tapi rupa-rupanya hidup bergantung pada hutang semata-mata. Kenapa benda ni sangat kritikal? Sebab keadaan ekonomi ni sentiasa berubah. Bila kadar faedah naik, syarikat yang syarat dengan hutang ni lah yang akan jatuh tersungkur dulu. Apa saja keuntungan yang diorang jana, laju je disedut habis untuk bayar faedah bank. Bahaya betul. Seterusnya, kita masuk bahagian 3. Pendarahan tunai dan drama. Kenapa keuntungan atas kertas tu bukanlah duit sebenar? Okey, cuba tengok carta ni. Ada satu konsep yang selalu buat pelabur baru keliru. Syarikat nampak macam untung besar dalam laporan kewangan, tapi hakikatnya diorang tengah alami pendarahan wang tunai yang sangat kritikal. Untung atas kertas tak bermaksud ada duit tunai yang betul-betul masuk pun ke dalam syarikat. Kalau anda nampak aliran tunai operasi menjunam ke negatif selama 3 hingga 4 suku tahun berturut-turut, itu memang amaran terang-terangan. Perniagaan tu sebenarnya tak jana duit sebenar. Diorang mungkin cuma bertahan guna pinjaman baru atau pembiayaan berterusan dari luar. Bendera merah yang keempat ni memang perlukan naluri detektif anda. Drama pengurusan dan penjualan saham orang dalam. Cuba perhatikan pattern ni. Kalau CEO atau CFO tiba-tiba letak jawatan dalam masa 12 ke 18 bulan pertama, itu pelik. Tambah memburukkan keadaan kalau pengasas syarikat sendiri atau pemegang saham utama kelam kabut jual saham diorang dalam kuantiti yang luar biasa besarnya. Syarikat yang betul-betul kukuh selalunya ada kepimpinan yang stabil. Jadi, bila bos-bos besar ni berebut nak cari jalan keluar, itu adalah isyarat kuat untuk anda pun lari sama. Ibarat tikus tinggalkan kapal yang nak karam. Kita teruskan ke bahagian 4, tanda amaran mutlak apabila golongan profesional pun angkat kaki. Tarik nafas dalam-dalam sikit untuk yang ni, sebab ini adalah bendera merah yang paling parah. Amaran ni selalunya petanda terakhir sebelum datangnya krisis besar atau syarikat kena chop status PN17. Bila juru audit luar enggan mengesahkan ketepatan penyata kewangan, itu bukan perkara ringan. Ini dipanggil auditor disclaimer opinion.
Cuba fikir secara logik. Kalau juru audit profesional luar yang memang kerja dia menyemak setiap sen secara terperinci pun tak berani nak letak nama mengesahkan nombor-nombor tu, atas alasan apa kita sebagai pelabur runcit nak kena percaya? Ini adalah bukti kukuh yang menjerit. Jauhkan diri anda sekarang. Akhir sekali, bahagian 5. Melabur tanpa tekanan, alternatif pintar dan macam mana nak lindungi kekayaan anda. Lepas kita tengok 5 risiko tinggi yang menakutkan ni, mesti ada yang terfikir, ada tak cara yang lebih selamat, mesra pemula dan bebas tekanan? Berita baiknya, memang ada. Daripada anda sakit kepala menyelak laporan kewangan tebal-tebal semata-mata nak cari bendera merah ni, apa kata guna je platform moden macam Versa. Yang paling menarik, duit anda tu diuruskan secara profesional oleh pakar dari Aham Asset Management Berhad. Diorang ni lah yang akan buat analisis terperinci, pantau pasaran dan pastikan pelaburan anda selamat di tangan yang betul. Dan ini cara nak bermula. Sangat mudah. Langkah pertama, muat turun aplikasi Versa. Langkah kedua, masa mendaftar tu, masukkan kod rujukan ini, UAVR6K5X. Langkah ketiga, lengkapkan profil anda. Dan akhir sekali, deposit serendah RM100 je untuk mula melabur. Dengan langkah seringkas ni, anda bukan setakat dapat bantuan pakar, malah anda layak terima ganjaran sebanyak RM10 untuk mula kembangkan duit tu. Tapi, sebelum kita habis, jom sembang sekejap pasal matematik kegagalan ni. Realitinya, pelaburan jangka panjang bukan tentang nasib, ia tentang macam mana kita nak elak kesilapan fatal. Anda mungkin rasa bangga sangat sebab dah jumpa 5 saham yang bagi pulangan konsisten. Tapi ingat, kalau tersalah pilih satu je saham syarikat yang syarat dengan bendera merah ni, ia dah cukup untuk sapu bersih dan leburkan segala keuntungan dari 5 saham bagus tadi. Itu sebabnya, prinsip sentiasa berwaspada dan buat kajian sendiri ni tersangatlah penting. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan ni. Sepanjang anda lalui dunia pelaburan, pernah tak anda alami mimpi ngeri di mana harga saham menjunam teruk semata-mata sebab terlepas pandang tanda-tanda amaran yang kita bincangkan hari ini? Jangan malu-malu, kongsikan pengalaman anda di ruangan komen kat bawah supaya kita semua boleh belajar sama-sama. Jadi, sentiasa berwaspada, lindungi duit anda dan pastikan pelaburan anda kekal bijak.